Kalau tuan-tuan ingat yang ambil SPM dulu, waktu boleh ambil banyak mata pelajaran tu, siapa paling tinggi? Kalau tuan-tuan tahu rekod, cikgu tak tahu teruk, cikgu ada, saya cikgu, dan saya selalu ceramah motivasi sekolah. Yang paling tinggi ketika tu Azali Azlan, bukan Siti Fatimah Terengganu Kelantan, bukan. Dia orang Kedah. Azali Azlan. Tuan-tuan tengok kehidupan dia. Cuba tengok, dia ni dapat 20 A1, bukan 10 A1, bukan straight 10 A tau, 20. Mata pelajaran yang dia ambil tu science stream, fizik, kimia, bio, medtam, plus syariah, Quran, sunnah, bahasa Arab tinggi, bahasa Arab ni komunikasi. Lepas tu yang lain-lain tu banyak, 20 A1, 1 A2. Faham tak istilah ni? A2 ni macam 80 markah, 83 kan, A2. Selepas zaman dia, kerajaan tak benarkan dah, dan dia lah pemegang rekod paling tinggi. Tuan-tuan pergi tengok budak ni, budak yang tak tinggal semayang malam. Mak, budak ni kalau tanya macam mana rutin harian dia, ada jadual tetap kau belajar ke apa-apa, dia akan kata saya tak ada jadual tetap, tapi supaya saya tak tertekan, tapi setiap kali saya gerakkan diri saya untuk rajin mengulang kaji. Kalau tanya adakah misi kamu untuk memecahkan rekod-rekod tahun lalu, dia kata tidak. Misi saya bukan untuk memecahkan rekod yang telah lalu, tetapi misi saya untuk membuktikan, menunjukkan kepada semua orang kemampuan seorang pelajar Muslim. Makanan dia tuan-tuan, saya tengok dalam temu ramah, makanan dia 3. Susu setiap hari, susu, madu, kismis, setiap hari makanan dia. Satu orang bila dia berdisiplin dengan disiplin Islam, disiplin agama, kesedaran agama, tuan-tuan akan tengok Allah akan memberikan kepada dia ni satu kecemerlangan, kejayaan yang orang lain takkan boleh sampai seperti dia. Tuan-tuan, ini hebat agama. Bila satu orang dia hidupkan agama dalam diri dia, dalam kehidupan dia, dia akan capai satu peringkat kejayaan orang lain tak boleh sampai tempat tu.